Tajwid ni anda kena berlatih setiap hari walaupun 5 minit je sehari. Tapi sekarang macam mana nak berlatih tajwid? Sini cara yang bagus untuk berlatih. Semua benda kena berlatih. Orang nak main badminton kena berlatih, orang nak pandai main bola kena berlatih, everything. Jadi kalau nak mengaji lebih baik, kenalah berlatih. Ni, gunakan kad jari tajwid. Ini adalah kad jari tajwid dekat tangan saya ni. Sini adalah paparan penerangan. Okey, penerangan dekat jari tajwid ni kita tak tulis dekat sini semua perkataan. Kita bagi QR code. Bagi QR code boleh scan. Bila dia scan dia akan ke mana? Ini adalah contoh. Contoh kalau kita scan jari tu dia akan ke sini. Contoh ini adalah mat wajib. Ada video, ada audio, ada juga video ustaz terangkan dan juga ada juga bahan bacaan. Dan selain daripada tadi tu, yang paling best, kalau setakat penerangan buku lain pun ada penerangan kan. Yang paling best dekat jari tajwid ni adalah ini. Kaedah jari tajwid. Roda ini, fungsi dia adalah untuk kita ingat tajwid, untuk kita nampak tajwid, dan bila kita salah, contoh kita baca Quran, kita tak tahu hukum ni, mak ni nak baca macam mana ni apa bunyi dia. Temukan je huruf apa, jumpa apa, mesti dapat hukum. Sebab kaedah kami fokuskan kepada punca tajwid iaitu lam, mim, nun, mat dan juga waqaf. Jadi dapatkan kad jari tajwid, satu untuk dewasa, satu untuk kanak-kanak. Jadi satu keluarga boleh pandai tajwid.